Kita nak contoh ni. Melekat tu kalau gam. Betul. Sekian lah. Okey. Boleh. Shot tu ada ni. Bela. Tiga. Oh, Wih. tak berkesan. So ni ada pakai lah. Ambil satu tu. Ini efek lawan tak berkesan. Oh, ni bukan efek tak berkesan. Kat sokongan. Ambil kat sokongan So Aiden jalan dulu lah kan. Saya ada 3 Ni apa? Dua? Tapi ni kalau ikutkan mana jalan dulu, ni jalan dulu kan, chain kan. Tiga dulu. Efek dia apa? Efek dia ambil kat Ambil sokongan. satu kat sokongan dekat deck, activate efek tersebut. Oh, sama-sama lah. Efek nombor 2 atau efek nombor 3? 2, 3. Okey. Dua dulu ke tiga dulu? Dua. Oh, dua dulu. Belum irata kan. Efek dua dulu lah. Ada gaduh ni, cakap tiga dulu. Okey. Boleh tak? So boleh buka terus lah. Buka apa Kena dah? cong dulu. Contoh. Terus. Pinjam efek. Okey. Di mana-mana kad atau kad sokongan. Kad. Apa? Tak payah buka je boleh. Automatic menang kalau HP lawan lagi tinggi. Okey. Okey, tak apa Dan. Kena kalah. Ni masuk balik kan? Ni dia pinjam efek betul, kan? Betul. Masuk balik. Terbalik kat tu. Ni kalah. Macam Boleh. Ada potong ada. potong. Masih. Tahu? Dia tahu. Dua. Dua tahu. Tak. 4 nak masuk 5 lah. Masuk lima. 4 masuk 5. Apa kan? Okey, dia jalan tu. Kalau yang tak ada apa-apa? Dia sebab dia kad yang baru je yang ada logo tu. Tapi macam mana nak tahu apa jalan dulu? Dia macam kalau effect chain dia akan jalan dulu. Maksud effect chain maksud macam ni. Kalau macam ni, kad ni dia dah jelas kan. Dia kata ambil kad daripada zon kalah, dah jelas. Maksudnya itu effect dia. Tapi yang ini effect dia masih tak jelas lagi sebab dia kata tukar. Chain dulu. Okay. So tukar, so kita tak tahu nak tukar apa. So dia jalan dulu. Macam tu. Saya dia tukar. Pening. Tak apa. Nanti lah. Okay. So macam ni dia sedut lah. So, Efek ni. so dia dapat efek tu. Okay. So kasih abang potong. So dia ambil lah efek tu. Alright. So sama dia. Betul. 1, 2 tak 1, 2. Ni best of 3 ya? Betul. Tambah. 1, 2, 3. Sorry. Dia check sokongan pada semua mana ada. Ada. 1, 2, 3. Okey, ada pedang. Tadi bukan ada air Tadi ada pakai air kan? Kan? Awak pakai api tadi kan? So Aiden menang. Oh, dia Dia menang. So menang. mandi kamu. Oh, ingat aku dah 2 kali. Tak, maksudnya ni maksudnya kalau
Yang ni sini attack sekali dia menang, awak perlu attack 2 kali untuk menang. So kalau awak saya menang attack 2 kali. macam tu. Okay, next. Dia tak ambil kad lagi lah. Dia belum ambil kad lagi. Sebab tadi kan dia ambil zone kalah tu, banyak kad kat tangan. Kan, betul tak? So sedut. Ambil 3 kad. Ni ambil ke buang-buang kan? Dan 3 kad kan? Pilih 3 kad. 3 Dari kad. tangan pihak lawan dan tangan dia tak kalah. Okay. So awak kena buang semua kad lah. So yang ni dia sedut, so dia sedut effect ni. So yang ini dia attack sekali, awak kena attack 2 kali. Macam tu. Okay. Dan awesome. So, 2, 3. Dia menang. Dia menang dia. Yang ni. So, 2, 3. Sedut effect ni. Sedut lagi. Ni automatic menang. Dia kalah awesome pertama. Okay. Lawan awesome ada? Nama musuh. Awesome. Kalau kalah je. Tapi ni dia attack sekali, yang ni abang attack 2 kali. Okay. Kalau kalah, Kalau kalah awesome. Kalau menang tak apa. Kalau menang pun dia menang. 1, 2, 3. Mantap Aiden. Okay, dah tak pesan. Okay. Ozon. So awesome. So abang Saya 1, sekali. Aiden 2 kali. Okay. Awesome. Sorry. Ozon lagi. 1, 2, 3. Sorry. Sekali lagi. 1, 2, 3. Okay, kita menang baru 1. Okay. Pulang. Tak ada. Okay. So itu ambil 1 kad. Pilih 1 kad dari deck. Tak Kisah agak pun kan. betul. Tak apa, bagi abang je. Nanti abang kocokkan. Abang potongkan. Itu tak kat deck kan. Awesome itu. 1, 2, 3. Sorry. Kena kat lagi semua. Okay. Dia nak pakai kad apa? Ambil effect. Kad zone kalah pun dia boleh pilih. Tak, dia boleh tengok daripada zone kalah boleh. Ambil, nak pakai bahasa mana? Nak pakai effect mana? Macam buat tu lah. Buka. Okay. Pilih 1 kad. Tengok tak boleh tengok. Yang itu dia yang Pasubot tu dia lah. Pasubot ni dia tengok zone kalah atau zone menang. Yang satu tu kat deck, satu lagi menang atau kalah. Betul. Yang kat deck tu dia mata tutup. Ini mata buka. Mata dia. Ni mata dia buka. Yang Pasubot satu lagi mata dia tutup. Jangan tunjuk. Aiden boleh ambil 1 kad, letak kat tengah. Oh, Aiden nak tunjuk abang yang mana satu Pasubot tu. Sebut kan tu. Tak kat tengah. Okey. Kasih abang je, nanti abang buat kan. Dia letak tepi ni je. Nanti abang ambil abang potongkan. Okey. Baik, langsung satu-satu lagi.
Satu, dua, tiga. Seri. Satu, dua, tiga. Dia dah. Okay. Ada umpas. Dia dah empat tau. Dapat dah. Tiga. Siap kalau tak pasal. So ni berapa? Dua kan? Tak, dua. Okay. Satu, dua, tiga. Seri. Satu, dua, tiga. Ya ke? Betul. Abang. Oh. Satu, dua, tiga. Seri. Tadi. Tak main seri. Dekat dia. Satu, dua, tiga. Okay, abang menang. Itulah ada kat sokong ni. Okay. Okay. Itu efek satu kat sokongan terdapat di kepala pihak lawan. Pihak lawan ya? Kalau sini. Yang tu? Yang ini dia kalau dia tak ada nyawa kat ni. Oh, yang tu. Tapi kalau seri dia kalah. Ini efek satu. Yang ambil efek ni. Okay. Dia menang tentu kalah. Saya ambil efek dia. Okay. Awak nak sedut efek dia? Sebab kalau awak sedut efek dia kalau seri kalah tau. Saya seri kalah. Kalau awak seri awak kalah. Efek dia Kalau saya menang, saya menang. betul. Tapi Tapi dia tak ada HP. tapi awak sedut efek, awak tak sedut HP dia. Oh, efek ya. dia, so agak rugi untuk awak lah. Ya ke? Ingat sekali HP. Tak, dia efek saja. Sebab nyawa dia tak melekat dengan efek dia. Saya nak contoh ni. Melekat tu kalau gam. Betul. Saya ambil ni lah. So, automatic. Okay. Menang juga. Jika kalah kosong pertama. Dia kalau Alright. So, tapi Aiden kena attack abang 2 kali lah boleh. Abang tak ada masalah. Okay. Infinity. saya kena kalah, dia kena seri. Betul. Epic shield. Kalah. Satu, dua, tiga. Belum lagi. Kalah. Oh, betul lah kalah. Kalah Saya betul. ambil saja kalau sementara. Menang betul. Okey. So abang tadi ambil efek ni. Efek kalau kalah kosong pertama. So abang menang lah. Woi, first time main sengit je. Tak adik power adik. Banyak kali main apa? Dia memang main dengan dia je kat rumah. Main dekat rumah. Patut lah. Adam break. Oh, break ke? Alah. Adam tak guna kat sokongan. Dah dapat sama. Dah malam. Baru nak benda tu kan. Okay, tak apa. Okay, next game. Next game.